Pada 23 November 2016, satu kebakaran yang amat dahsyat telah berlaku di dalam Taman Negara Great Smoky Mountains, Amerika Syarikat. Kebakaran itu disyaki berpunca daripada perbuatan manusia apabila sekumpulan kanak-kanak dilaporkan bermain dengan mancis di kawasan hutan. Api kemudiannya merebak dengan pantas akibat tiupan angin kencang yang luar biasa. Api yang semakin marah di kawasan terpencil dengan bentuk muka bumi yang tidak rata dan juram menjadikan usaha memadam kebakaran amat sukar bagi pasukan bomba. Selama 3 hari, pasukan penyelamat berusaha membina kawasan sekatan di bahagian bawah gunung bagi menghalang api daripada terus merebak. Helikopter turut dikerah untuk melaksanakan kerja-kerja pemadaman dari udara sebagai usaha memperlahankan penyebaran api ke kawasan lain. Namun pada hari keempat, angin bertiup semakin kuat dan api mula merebak dengan lebih pantas menembusi kawasan sekatan yang dibina pasukan keselamatan. Walaupun usaha pemadaman giat dijalankan, tiupan angin kencang dan cuaca yang semakin kering menjadikan api sukar dikawal. Beberapa hari kemudian, pada Isnin 28 November, keadaan bertambah buruk. Kelembapan udara menurun ke tahap kritikal. Api mula merebak ke kawasan yang lebih luas, menandakan bermulanya detik paling genting dalam tragedi ini. Pada malam tersebut, tiupan angin yang mencecah sekitar 140 km sejam menyebabkan api semakin marak dan merebak dengan pantas hingga ke kawasan penempatan awam. Kebakaran itu mengakibatkan kemusnahan besar-besaran di bandar berkenaan serta kawasan sekitarnya. Akibat tragedi itu, 14 orang terkorban, 191 orang cedera dan hampir 2,500 buah rumah musnah dengan kerugian dianggarkan mencecah $2 bilion Amerika. Seorang penduduk bernama Michael Luciano sempat merakam detik mencemaskan ketika dia dan adik dirinya melarikan diri menaiki sebuah jeep menuruni gunung. We are now evacuating as Chalet Village is on fire. Rest us down. Chalet Village is on fire. Go, 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 go. That should have melted these tires in a heartbeat. Go. I can't see. Just hit the fucking gas. You're on pavement. Suasana dalam rakaman itu bagaikan neraka dengan hampir setiap laluan yang mereka tempuhi diselubungi api. Hit the gas. Hit the gas. It's too hot in here. Don't worry about the lines. Why is every cabin on fire? Well, at least a tree. Dude, this started at Natty Branch. We're going the wrong way. What? If we can make it to the Welcome Center. It's okay, Red. They're not even trying to put this shit out. No warning, nothing. Not one single warning on the news. And you're telling me nobody knew almost every cabin in Chalet Village is burning to the freaking ground. Oh God, that was a beautiful cabin too. Not now. Hit the gas. Hit the fuck out of here. Oh shit. Go, go, go. We don't need a flat right here. Oh, fucking tree. Go through it. Go through it. Drove through a tree. Everything's on fire. Every single cabin. Oh, fucking tree. Pada satu ketika, jeep mereka terhenti di belakang sebuah kenderaan lain yang kebetulan dipandu oleh seorang lelaki warga emas. Oh shit. No. Go! Does this die here? What are you gonna do? Just sit there? Lelaki itu menurunkan cermin tingkap dan menjerit kepada Michael.
Akhirnya lelaki itu mengalah dan terpaksa mengekori kenderaan Michael berpandukan lampu belakangnya kerana kepulan asap tebal menghalang pandangannya. Dalam beberapa detik, nampak jelas nyawa mereka semua berada dalam bahaya, seolah-olah tiada jaminan mereka akan selamat. You can see the fire. This is just terrible. It's devastating. Namun nasib baik menyebelahi mereka. Mereka berjaya sampai ke kawasan sekatan kebakaran dengan hanya kerosakan kecil pada truk mereka. Lebih mengejutkan, kabin mereka turut terselamat dengan hanya sedikit kerosakan walaupun berada sangat hampir dengan kawasan yang musnah akibat kebakaran. Rakaman ini benar-benar memberi gambaran betapa ngerinya situasi itu, seolah penonton berada di dalam truk bersama mereka. Namun tiada apa yang mampu menandingi ketakutan sebenar yang mereka alami, terperangkap dalam haba yang cukup menyeksa dan kepulan asap tebal yang menyeksakan. Berjuang antara hidup dan mati. Laluan kabel Deoga merupakan laluan kabel tertinggi di India dengan ketinggian mencapai lebih 1,300 kaki dari aras tanah, berdiri megah di atas Gunung Trikut yang terletak di daerah Deoga, negeri Jharkhand. Laluan kabel udara ini dibina untuk membawa pelancong serta penganut Hindu ke puncak gunung yang dianggap suci. Laluan ini dilengkapi dengan 25 kabin penumpang, menawarkan pemandangan menakjubkan dengan panorama alam Jharkhand yang luas terbentang di bawahnya. Namun di sebalik keindahan yang dipamerkannya, laluan kabel udara ini juga menjadi saksi kepada salah satu tragedi paling mengerikan dalam sejarah pelancongan India. Pada 10 April 2022, seorang wanita bersama keluarganya sedang merakam perjalanan mereka menuju ke Gunung Trikut. Rakaman itu memperlihatkan pandangan dari sudut orang pertama ketika mereka dalam perjalanan menuruni gunung semula. Dalam rakaman itu, kedengaran bunyi geseran yang kuat setiap kali kereta kabel melintasi menara sokongan. Bunyi yang cukup untuk menimbulkan rasa cemas kepada sesiapa yang menontonnya. Namun kumpulan yang merakam video tersebut kelihatan tenang, seolah-olah tidak gentar dengan ketinggian yang luar biasa itu. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Tanpa sebarang amaran, kereta kabel yang mereka naiki tiba-tiba dirempu dengan kuat, menyebabkan semua penumpang serta kamera terhempas ke lantai sebelum rakaman menjadi gelap sepenuhnya. Puncanya salah satu gandar pada sistem tali telah tercabut, mengakibatkan kegagalan mekanikal pada sistem takal utama. Kerosakan itu menyebabkan dua kereta kabel bertembung antara satu sama lain, manakala kereta-kereta lain berhenti secara serta-merta apabila sistem tergendala sepenuhnya. Hentaman itu begitu kuat, namun kamera di tangannya masih merakam, memperlihatkan laluan kabel dan kabin yang mereka naiki masih utuh sebelum rakaman itu terhenti sepenuhnya. Kesemua mereka terselamat daripada hentaman itu, namun mimpi ngeri sebenar baru saja bermula. Sistem laluan kabel kini tidak lagi berfungsi, meninggalkan lebih daripada 70 orang terperangkap di dalam kabin masing-masing. Sebahagiannya tergantung lebih 1,000 kaki di udara. Operasi menyelamat ini menjadi sangat mencabar disebabkan laluan berada di kawasan berbukit, ketinggian yang ekstrim serta angin kuat yang menyukarkan kawalan. Akhirnya tentera udara India dikerahkan untuk melaksanakan misi menyelamat menggunakan helikopter. Anggota penyelamat menurunkan abah-abah keselamatan untuk digunakan oleh mangsa sebelum mereka diangkat ke helikopter menggunakan winch elektronik. Beberapa jam berlalu sebelum percubaan pertama dilakukan. Mangsa pertama ialah seorang lelaki pertengahan umur yang dipakaikan tali keselamatan. Kemudian mula diangkat perlahan-lahan ke atas menuju ke helikopter. Rakaman misi penyelamatan ini amat mengerikan kerana mangsa sememangnya sudah berada lebih 1,000 kaki di udara dan kini dia diangkat lebih tinggi lagi, hanya bergantung pada seutas tali dan abah-abah keselamatan. Tambahan pula keadaan angin yang kencang serta putaran kipas helikopter menambahkan lagi kekuatan angin
menyebabkan lelaki itu terhayun ke kiri dan ke kanan tanpa kawalan sambil berpaut sekuat tenaga pada tali keselamatan. Perjalanan untuk mangsa naik ke atas begitu menyeksakan, namun akhirnya dia hampir tiba di pintu helikopter. Dalam keadaan cemas, dia cuba mengulurkan tangannya untuk mencapai bahagian bawah pesawat. Malangnya tindakan spontan itu membawa pada apabila dia mengangkat tangan ke atas, abah-abah keselamatannya mula tergelongso, naik dari bahu, terlepas dari tangan, dan akhirnya hanya tergenggam di tangannya sendiri. Ketika itu satu-satunya perkara yang menahannya daripada jatuh hanyalah genggaman pada tali tersebut. Selama hampir seminit, dia tergantung di udara, hanya beberapa inci dari tempat selamat. Anggota penyelamat di dalam helikopter berusaha menariknya ke atas, namun sebelum sempat mereka bertindak, dia sempat tersangkut pada bahagian tepi helikopter, namun kekuatannya untuk menggenggam tali tidak bertahan lama. Beberapa saat kemudian, dia terjatuh dari ketinggian lebih 2,000 kaki ke dasar bawah dan maut serta-merta. Bagi mangsa lain yang masih menunggu giliran untuk diselamatkan, pemandangan itu amat mengerikan. Ketakutan yang menyelubungi mereka selepas kejadian tersebut sukar digambarkan. Anggota penyelamat kemudian menilai semula strategi mereka. Beberapa cubaan berikutnya berjaya, namun operasi berlangsung dengan amat perlahan. Hampir 24 jam berlalu sebelum tiba giliran seorang wanita berusia 60 tahun bernama Shobha Devi untuk diselamatkan. Namun nasibnya juga tragik. Ketika dia diangkat, angin kuat menyebabkan tubuhnya terhayun tanpa kawalan. Tidak lama kemudian, alat winch yang digunakan untuk menariknya ke atas tiba-tiba berhenti berfungsi. Dia tergantung di udara, berayun ke kiri dan ke kanan tanpa sebarang pergerakan ke atas. Anggota penyelamat di helikopter cuba mengenal pasti punca masalah. Namun sebelum sempat mereka bertindak, tali tersebut putus secara mengejut. Shobha Devi serta maut di tempat kejadian. Operasi menyelamat akhirnya selesai selepas 40 jam apabila mangsa terakhir berjaya dibawa turun dengan selamat. Ia merupakan 2 hari yang penuh dengan ketegangan dan ketakutan. Para mangsa terpaksa menunggu berjam-jam di udara, menyaksikan 2 orang jatuh dan maut di hadapan mata mereka sendiri, tanpa kepastian sama ada mereka juga akan bernasib sama. Tragedi ini kemudian mencetuskan perdebatan hangat di media sosial. Media tempatan memuji usaha tentera udara India sebagai antara operasi penyelamat paling mencabar dan berjaya pernah dilaksanakan. Namun ramai pihak lain tidak bersetuju, mendakwa bahawa 2 kematian tersebut sebenarnya boleh dielakkan sekiranya langkah keselamatannya lebih ketat diambil sejak awal. Ironinya lebih ramai meninggal dunia semasa operasi menyelamat berbanding akibat kemalangan laluan kabel udara itu sendiri. Akhirnya tiada tindakan diambil terhadap pasukan penyelamat. Satu-satunya pihak yang dipertanggungjawabkan ialah syarikat pengendali laluan kabel udara yang didapati gagal menyelenggara sistem dengan baik serta tidak mematuhi prosedur keselamatan. Malah terdapat dakwaan bahawa operator kereta kabel tersebut melarikan diri dari tempat kejadian tanpa memaklumkan pihak berkuasa selepas kemalangan berlaku. Syarikat tersebut kemudian dikenakan denda lebih $1,000,000 dan diharamkan daripada mengendalikan laluan kabel udara selama 5 tahun, manakala keluarga mangsa yang terkorban menerima pampasan sekitar $33,000 setiap seorang. Kini terdapat rancangan untuk membaik pulih dan membuka semula laluan kabel udara tersebut. Namun tarikh rasmi pembukaannya masih belum ditetapkan sehingga kini. Боже, это Вин! О, Боже! О, Господи! Pada 5 Februari 2022, seorang lelaki berusia 38 tahun bernama Alexander bersama isterinya dan seorang rakan telah berkunjung ke sungai Chortom Lake yang membeku berhampiran sebuah perkampungan di Kapulivka, Ukraine. Ketika berada di situ, Alexander merancang untuk memotong lapisan ais yang membeku di permukaan sungai dan mandi di dalam air di bawahnya hanya dengan memakai seluar dalam. Rakaman kejadian menunjukkan rakan Alexander menggunakan gergaji rantai untuk memotong ais dan membuat satu lubang di permukaan sungai bagi membolehkan Alexander terjun ke dalamnya.
Tindakan itu mungkin kelihatan berisiko, namun sebenarnya berkait dengan satu tradisi lama di Ukraine. Setiap bulan Januari, ribuan orang menyertai upacara menyelam ke dalam sungai dan tasik yang membeku bagi meraihkan perayaan Ortodoks Epifani, satu amalan yang dipercayai dapat membersihkan dosa dan membawa kesihatan yang baik sepanjang tahun. Namun Alexander yang bukan penduduk tempatan tidak mengetahui bahawa sungai itu mempunyai arus deras di bawah permukaan ais. Саня, ты не боишься? Не боюсь. Тобі не холодно? Нет. Молодец. Боже, тобі не холодно ногам? Ой, Боже, я не можу, бо як це холодно. Хоч би ти не заболів. Молодець. Ой, Господи Боже. Як це можна? Мама! Боже, це він! О, Боже! О, Господи! Боже, де він? Sebaik saja dia terjun ke dalam air yang hampir membeku itu, arus deras terus menyeretnya di bawah lapisan ais, menyebabkan dia tidak dapat timbul semula ke permukaan. Ой, Ліша, не впади! Не впади, де він? Боже! Дивись, його не попи... Де він? Не бачу. Я не знаю, що робити. Визивати спасателей. Вызывай их. Pasukan penyelamat dipanggil ke lokasi kejadian, namun malangnya, selepas operasi pencarian yang dijalankan sepanjang malam, mayat Alexander hanya ditemui keesokan harinya, sudah tidak bernyawa. Rakaman detik tragis itu kemudiannya tular di media sosial, memperlihatkan bagaimana aktiviti yang dilakukan atas nama tradisi bertukar menjadi tragedi yang meragut nyawa.